Episode 2. Warisan yang tersimpan. Bunyi angin lembut. Suara tenang, perlahan. Sejak malam tu, aku dah tak sama. Setiap malam, aku rasa ada yang perhati. Kadang-kadang aku dengar nama aku, tapi tak ada siapa. Pause. Bunyi pintu lama dibuka perlahan. Aku mula cari jawapan. Aku selongkar almari arwah ayah, tempat yang dulu aku tak pernah berani buka. Bunyi kertas lama, geseran kayu, nafas perlahan. Dan di situ, aku jumpa satu kotak kayu kecil. Ada cap tangan, dan nama aku ditulis dengan darah yang dah kering. Suasana jadi berat. Bunyi degupan jantung perlahan. Dalam kotak tu, ada sehelai kertas lusuh dan sekeping gambar arwah ayah, berdiri bersama lelaki lain yang wajahnya sama macam aku. Suara makin dalam dan perlahan. Aku mula faham, warisan aku bukan sekadar keris, tapi kebenaran yang dah lama disembunyikan tentang siapa aku sebenarnya dan apa yang aku warisi.